Letak je duit dalam pelaburan sekian-sekian, nanti auto kaya. Lepas tu boleh goyang kaki, tunggu kekayaan datang bergolek-golek. Tuan-puan, itu mustahil. Tak ada siapa yang akan jadi kaya dan kekal kaya dengan cara macam tu. Mindset macam tu tuan-puan, namanya mentaliti judi. Siapa yang tak buang mentaliti judi tu, selagi tu dia tak akan kaya. Bahkan duit akan lebur berkali-kali dalam skim cepat kaya, iaitu cepat lingkup. Ubah 3 perkara ni tuan-puan kalau tuan-puan nak kaya. Yang pertama tuan-puan, kena tukar mindset. Kena berfikir macam orang kaya berfikir. Yang kedua, kena ada ilmu. Kita kena tahu apa orang kaya tahu. Yang ketiga tuan-puan, kena buat perkara yang betul. Apa yang orang kaya buat secara konsisten, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kita kena buat apa yang orang kaya buat sampai ianya jadi satu tabiat dalam diri kita. Maka barulah kita akan dapat apa yang orang kaya dapat, insyaAllah. Nak jadi kaya ni tuan-puan adalah tentang ubah diri kita, bukan ubah poket kita. Duit yang banyak pun akan habis kalau dalaman diri kita masih lagi miskin. Nak jadi kaya, kita akan berperang dengan diri sendiri untuk ubah diri kita jadi orang yang lebih baik dari sudut mindset, ilmu dan tabiat, iaitu kebiasaan kita. Selagi 3 perkara tadi tu tak diubah, kita akan struggle untuk cari duit dan kekayaan yang banyak tak akan datang kepada orang yang dirinya kosong. So, macam mana nak ubah diri? Yang pertama sekali tuan-puan, hentikan semua input sampah yang masuk dalam fikiran kita. Jangan benarkan sampah masuk dalam otak kita. Berhenti ikuti konten-konten yang negatif yang tak bermanfaat. Yang keduanya, masukkan input-input yang baik dalam fikiran kita. Mulakan tabiat membaca buku, datang kelas dan follow konten-konten yang mendorong kita untuk jadi orang kaya yang baik-baik. Nak kaya, kita kena obses untuk terus belajar dan dapatkan ilmu-ilmu baru supaya kita sentiasa kekal relevan. Yang ketiga, ubah circle kita, ubah lingkungan pergaulan kita. Dengan siapa kita berkawan rapat hari ini akan berikan kesan besar kepada masa depan kita. Bak kata pakar kewangan Tuan Azizi Ali, kalau kita berkawan rapat dengan 5 jutawan, kita akan jadi jutawan yang ke-6, insyaAllah. Circle kita adalah masa depan kita. Jadi, bila datang kelas-kelas kewangan, bisnes atau pelaburan, ambil peluang, dapatkan kenalan baru yang ada misi yang sama-sama macam kita untuk jadi kaya. Cuba ambil phone dan cek berapa nombor telefon jutawan yang ada dalam phone book kita. Dan adakah jutawan tersebut save nombor kita? Kalau belum, pergi masuk circle yang betul. Kalau tak dapat berkawan rapat dengan jutawan pun, berkawan rapatlah dengan mereka yang rapat dengan jutawan. InsyaAllah tuan-puan, satu hari nanti kekayaan yang banyak akan mengalir kepada kita. Semoga bermanfaat.